Hampa nak pilih pemimpin hak macam mana? Pemimpin hak mengaku Islam yang bermati-matian tak sambung premis perjudian, ataupun pemimpin yang mengaku Islam tapi bermati-matian mempertahankan projek mega ladang ternakan babi ni? Masa tu jangan duduk salahkan anak cucu kita kalau depa kencin atas kubur kita esok nanti ni dengan sebab apa yang kita buat lah ni ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku nak bercakap pasal satu isu besar yang aku yakin ramai yang cuba nak senyapkan isu ni. Pasal apa aku kata isu ni besar? Pasal isu ni akan memberi kesan kepada orang Melayu, penduduk setempat dan alam sekitar dan masa depan negeri Selangor tu sendiri. Ya betul, walaupun aku ni bukan orang Selangor, tapi isu yang macam ni akan menjadi contoh pada negeri-negeri lain buat masa-masa yang akan datang. Isu yang aku nak sebut ni isu apa? Rancangan ladang ternakan babi berskala besar ni 500 hektar. Hampa nak tahu tak 500 hektar tu besar mana? Lebih kurang 4 ke 5 kali ganda besar dia lagi daripada zoo negara. Hampa pergi tengok sendirilah. Dan lebih serius lagi bila isu ni sampai kepada pengetahuan Sultan Selangor dan ada pula Exco Pertanian yang berbangsa Melayu beragama Islam yang menghadap Sultan Selangor, yang rakyat nampak hari ni seolah-olah bersungguh-sungguh nak mempertahankan projek mega ternakan ladang babi ni. Soalan aku mudah ya, siapa yang nak dilindungi sebenarnya ni? Projek atau rakyat? Cerita pasal isu ni, first kita kena faham dulu. Ni bukan ladang kecil-kecil. Ni bukannya cerita bela 3-4 ekor dekat kampung. Ni ladang babi berskala industri. Bukannya ribu-ribu ekor. Puluh-puluh ribu ekor. Boleh pi ratus-ratus ribu ekor. Kebiasaan projek mega macam ni menggunakan sistem ladang tertutup, jana sistem kumbahan yang sangat tinggi dan perlukan kuantiti air yang sangat besar, hasilkan bau dan pencemaran lagi. Dan persoalan yang besar yang bermain dalam fikiran rakyat hari ni, lokasi dia berhampiran dengan kawasan penduduk di mana penduduk majoriti ni orang Melayu. Sumber air awam dia boleh terjejah. Ini bukan soal emosi, ini soal hak hidup selesa dan selamat. Berkenaan dengan titah Sultan Selangor pula, mari kita tengok. Kita ni hidup dalam sistem raja berperlembagaan. Bila Sultan Selangor dah bertitah, tu bukan benda-benda kecil. Hampa ingat titah Sultan Selangor ni macam arahan JKK kampung ke arahan admin grup WhatsApp ke? Titah Sultan ni biasanya menyentuh isu kepentingan rakyat, keharmonian masyarakat, alam sekitar dan sensitiviti agama Islam tu sendiri. Pasal Sultan tu ketua agama. Tapi yang mengejutkan rakyat hari ni ada Exco Pertanian menghadap Sultan Selangor seolah-olah bermati-matian nak mempertahankan projek mega ladang babi ni. Ni apa yang rakyat nampak lah. Jangan mohong lah. Rakyat nampak. Soalan-soalan yang bermain dalam fikiran rakyat hari ni. Pasal apa nampak bersungguh-sungguh sangat duduk mempertahankan projek ladang babi ni. Tapi bukan mempertahankan penduduk yang majoritinya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Pasal apa pandangan masyarakat tempatan ni seolah-olah dipinggirkan? Dia buat tak endah macam tu saja. Adakah kajian impak yang besar, implikasi kesan-kesan buruk ni didedahkan kepada umum? Orang Melayu hari ni kena sedar, bila kita diam, mereka buat keputusan tanpa persetujuan kita. Tapi pasal apa sekarang? Why now? Kesan buruk terlampau banyak bila ada projek ladang babi berskala besar ni. Pasal itulah Allah Ta'ala haramkan babi ni untuk dimakan. Pasal terlampau banyak kesan-kesan buruk dia. Penyakit zoonotik yang boleh berjangkit pada manusia, bakteria dan virus daripada sisa-sisa kumbahan, pencemaran udara, masalah pernafasan, pencemaran lalat dan serangga dekat penduduk sekitar ni, kanak-kanak, warga emas. Tambah-tambah yang paling terkesan ni orang yang ada penyakit asma. Sungai tercemar, air paip pun terjejah, sawah dan tanaman rosak. Bila air rosak, seluruh komuniti ni menderita. Pasal air ni punca hidup kita. Kalau cerita bab bau busuk ni, busuk tek babi ni bukan persepsi, ni realiti.
Siapa yang pernah lalu tempat-tempat yang ada ternakan babi secara besar-besaran ni, contoh ni macam Kampung Selamat lah. Tiap kali lalu, tiap-tiap kali itulah bau busuk tai babi ni. Siapa yang ada di tempat-tempat masing-masing yang berdekatan, berhampiran dengan kandang-kandang babi ni memang bau busuk. Bau busuk tai babi ni pula, dia boleh bertahan bertahun-tahun walaupun babi dah tak ada dah dekat situ. Hampa tengok sendirilah efek dia. Kalaunya sekitar dekat kawasan-kawasan ladang ternakan babi ni ada perumahan-perumahan, nilai rumah-rumah dekat situ semua jatuh. Pasal orang tak mau duduk lah tempat bau busuk. Hari duduk hadap bau busuk tai babi, dengan tekanan emosi, tekanan mental yang meningkat. Soalan aku mudah ya. Adakah pemimpin-pemimpin ni mau duduk di dekat dengan kawasan ternakan ladang babi ataupun duduk terus dalam ladang babi? Pemimpin-pemimpin ni hampa tunjuk contoh dululah. Hampa boleh duduk dekat dengan kawasan ladang babi, ladang ternakan babi. Kalau tak boleh, tak payah sembang lah bodoh. Apa impak dia? Apa kesan dia? Implikasi dia pada sosial dan agama bagi kita ni orang Melayu, orang Islam ni. Isu sensitiviti halal dan najis, kebimbangan, pencemaran, perasaan terancam di tempat sendiri, di kawasan sendiri. Ni bukan isu benci siapa-siapa. Ini isu hak kita ni orang Islam untuk menjaga persekitaran hidup kita ni. Sebagai orang Islam, hampa fikir sendirilah. Agama Islam ni, agama bagi persekutuan Malaysia ni, negara kita ni. Kalaulah nak kata projek ni jadilah, esok-esok nantilah, na'uzubillah. Negara kita ni, Malaysia ni, yang berstatuskan negara yang beragama Islam sebagai agama persekutuan ya. Lepas tu dapat gelaran pengeluar, pengeksport, supplier babi terbesar Asia. Kita ni pula, orang Melayu Islam, kita tak ada rasa malu lah. Agama Islam, agama persekutuan. Lepas tu negara dapat gelaran pengeluar babi terbesar. Kita ni orang Melayu, kita kena sedar satu benda. Kita ni lemah bukan sebab kita tak cukup jumlah. Bukan sebab kita majoriti ke minoriti ke. Bukan. Kita ni lemah sebab kita berpecah. Lepas tu kita sengap duk kira perut masing-masing, duk kira perut sendiri. Yang aku duk cakap daripada awal sampai kelar ni bukan isu parti. Ni bukan isu sokong siapa tak sokong siapa. Ini isu sensitiviti bagi agama kita, agama Islam. Isu hak penduduk, isu alam sekitar dan isu masa depan anak cucu. Kalau hari ni kita masih duduk bergaduh, duduk berkelahi lagi, tak mau nak bersatu. Kalau hari ni masih lagi kita duduk diam, tak buat apa-apa, tak ada apa-apa tindakan, esok hampa tengok sendirilah. Macam-macam lagi projek-projek, tak kira projek kecil, projek besar yang akan menyusahkan kita, menyusahkan bangsa kita dan menyusahkan agama kita ni, yang akan menyusui dekat negeri-negeri lain. Hampa ingat dekat Selangor saja ke? Tadi aku sebut esok kan. Lusa hampa tengok sendiri kawasan-kawasan majoriti Melayu makin terimpit secara beransur-ansur. Depa buat kita orang Melayu ni angkat kaki sendiri, belah daripada tanah sendiri dengan modal ladang ternakan babi je. Hampa tak rasa terhina ke? Tak nampak lagi? Buta kayu lagi. Nak kena tapak kaki lekat di muka dulu. Nak kena terajang rapat ke dinding, masa tu baru kalut nak bangkit bersatu. Kalau kita ni rasa kita ni orang Islam, orang Melayu, apa yang kita perlu buat? Apa yang kita kena buat lah ni? Kita orang Melayu ni kena bersatu, kena bangkit bersatu. Buang dulu segala baju-baju parti politik ni, buang dulu. Lawan tentang habis-habisan projek mega ladang ternakan babi ni. Kalau kita gagal nak pertahan hak kita, gagal nak pertahan maruah orang Melayu Islam ni, kita jangan duk salahkan siapa-siapa dah time tu bila semua benda ni dah jadi. Salahkan diri kita dulu. Kita yang ralit, kita yang duduk lena lagi. Masa tu jangan duduk salahkan anak cucu kita. Kalau depa kencin atas kubur kita esok-esok nanti ni, dengan sebab apa yang kita buat lah ni ya. Kita orang Melayu bukan anti pembangunan. Kita orang Melayu bukan anti kemajuan. Tapi kalau pembangunan tanpa keadilan tu orang panggil apa? Penindasan. Hampa nak pilih pemimpin hak macam mana? Pemimpin hak mengaku Islam yang bermati-matian tak sambung premis perjudian, ataupun pemimpin yang mengaku Islam tapi bermati-matian mempertahankan projek mega ladang ternakan babi ni. Kalau hampa rasa hampa ni masih beriman,
hampa rasa isu ni isu yang penting bagi agama dan bangsa kita, hampa share video aku ni ke setiap pelusuk platform yang ada. Jangan kerana kita diam hari ni, kita derita esok. Biar celaka pagi, jangan celaka petang.